Alright gang, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel aku. Jadi hari ni kita nak pergi candak sotong. Dan kita dekat Centi Marang. Aku tengah tunggu kawan aku sekejap. Alright gang, stay tune. Okay, sekarang ni kita dah boat dah sampai. Jadi kita nak naik boat, kita nak pergi candak. Mudah-mudahan adalah hasil kita. Okay, gang, jadi kita dah kat dalam boat. Jadi kita tunggu je boat ni nak di dalam. Ada gang kita belakang. Oh, kita ni ada. Say hi dulu sikit. Kamera. Agak-agak hari ni tak mabuk lah. Candak 2025 guys. Alhamdulillah kita dah sampai spot candat yang pertama. Okey, trip kali ni sebenarnya aku cuma dapat satu miss call sotong dan satu strike sotong, dan video pun aku tak sempat nak ambil. Sebab trip kali ni alhamdulillah aku tak mabuk, cumanya lebih kepada ngantuk mata lah. Sebab aku ada makan ubat, jadi ubat tu agak mengantuk. So tak dapat nak record video banyak sangat lah. Tapi tim-tim lain yang dekat dalam boat tu alhamdulillah ada je yang dapat sotong besar-besar dalam satu kaki. Walaupun trip kali ni agak sendu, sotong pun tak banyak mana. Ya alhamdulillah, nikmat makan Maggi sotong atas laut ni antara pengalaman yang paling manis lah. Pengalaman yang kau memang takkan boleh beli dekat pasar. Harap-harap trip candat aku yang seterusnya pada bulan 6 ni mendapat hasil yang agak baik berbanding trip kali ni. Dan banyak benda baru yang aku belajar untuk trip kali ni. Antara benda yang aku belajar ialah belajar masak Maggi sotong. Pertama sekali kita panaskan minyak dan kita letak sotong. Bila air sotong tu dah mula kering, kita boleh letakkan perencah kari. Lepas tu kita biarkan seketika sehingga dia punya perencah kari tu garing. Kemudian kita letak air. Lepas mendidih semua, kita letakkan Maggi sedia untuk dimakan. Okey, sekian sahaja perkongsian video aku pada kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.